Kenapa tali braided kena pakai dengan leader? Ini jawapan yang sebenar. Poin yang pertama, tali braided dia tak ada sifat stretch ataupun meregang. Waktu kita sentak tu, tenaga dia terus transfer direct ke mata kail. Tapi bila fight dengan ikan yang kuat macam toman dan haruan, ketiadaan sifat regangan tu boleh membawa kepada masalah juga. Sebab hentakan daripada ikan tu tak diserap langsung, yang boleh membuatkan tali mainline terputus. Jadi, leader ni lah yang akan bertindak untuk melembutkan hujatan dan mengurangkan risiko tali mainline terputus. Poin yang kedua, tali braided ni mudah terluka kalau bergeser. Kalau ada bergeser dengan kayu, batu atau gigitkan yang tajam, tali tersebut akan boleh luka. Leader fluorokarbon atau mono ni dia lebih tahan geseran. Jadi, dialah yang akan menjadi perisai untuk tali pancing. Poin yang ketiga, warna dan visual dalam air. Braided biasanya berwarna terang, bagus untuk kita nampak, tapi dekat dalam air, ikan pun boleh nampak sebenarnya. Leader yang biasanya berwarna jernih ini akan membuatkan tali kita lebih natural dan lebih susah untuk dikesan. Jadi, jangan malas nak sambung braided dengan leader. Paling-paling kurang pun sambunglah sejengkal ataupun dua. Okey, jadi tutorial apa pula yang korang nak tengok selepas ni? Komen dekat bawah dan follow HB Fishing sekarang.